penting ni sebab nanti sampailah korang SPM. Okey, tengok. Tengok Saya akan buat kuasa 2. Okey. Ada tanda ni bermaksud kuasa 2. Kat kalkulator korang ada tu. Tanda ni. Carilah. Tu cari. Ada. Ada. Jumpa tak? Carilah pakai mata, jangan pakai hidung. Okey. Sebelum ni, semua student kena hafal ni sampai 30. Tak hafal pun tak apa. Tapi sebelum ni memang saya suruh hafal. Tapi kalau kau tak hafal, concern nak kau tahu ni. Ini kena tahu. Ni, bila kau kuasa 2 ni, hasil kuasa 2 ni semua ni, dengar. Kita panggil kuasa 2 sempurna. Ha. Maksudnya, macam mana dapat kuasa 2 sempurna tu? Hasil darab ni lah. 1 kuasa 2 sampai 30 semua tu lah. Mesti buat. Contoh kalau 30 kuasa 2, 30 darab 30, 900. 900 tu jawapan dia tu adalah kuasa 2 sempurna. Faham? Inilah dia yang saya nak cakap tu, itu kuasa 2 sempurna. Ini yang tengah-tengah ni, tengok, nanti nak tengok video lagi ni, tak faham pula. Ni kita panggil pendaraban berulang. Sebab dia darab nombor ni 2 kali. Maksudnya kalau kuasa 2, darab 2 kali lah. Kalau kuasa 3 nanti, bukan hari ni, darab 3 kali. Okey. 1 darab 1, 2 darab 2, 3 darab 3. Maksudnya kalau korang tekan kalkulator pun tekan kalkulator nombor yang sama 2 kali lah. Janganlah saya suruh buat 30 kuasa 2, korang pergi tekan 30 kali 29. Itu memang lulus bendul tu lah. Okey. Next. Apa pula punca kuasa 2? Apa dia? Tadi ni kuasa 2. Korang tekan kuasa 2 dapat 1 kan? Sekarang ni nombor kuasa 2 sempurna ni jadi okey. Okey, saya ajar korang tekan kalkulator. Untuk saya nak ajar korang supaya korang boleh guna untuk semua jenis. Okey. Kalau tak salah kat kalkulator korang ada tulis ni. Ada tak? Lupa tak? Itulah kuasa 2. Cuba tekan sekarang 29. Tekan tanda kuasa 2 tu sama dengan. Dapat berapa? Okey. Dapat 841 kan? So sebenarnya 29 kali 29 lah. Cuba kau tekan 29 kali 29. Dapat tak 841? Benda yang sama sebenarnya tu. Maksud saya benda mana kalkulator? Okey. Okey. Tu dah dikontrol sekali. Jangan tertinggal. Kena biasakanlah. Okey, okey, dengar. Ada satu cara lain lagi. Cuba cari kat kalkulator korang tanda ni. Nampak? Ada jumpa tak?
Okey, kau tekan 29, korang tekan tanda ni, kau tekan 2. Cuba tekan sama dengan. Error. Eh, 81. Error. tak ada salah. Dia tekan macam tu. Oh, wah, duduklah dia. Nampak. Memang tak ada apa. Ada setengah kata itu tak ada Kata yang standar sini. Ada? Apa lagi dia kata itu sudah? Jadi tak ada. Boleh. Kan dia kalkulator macam ni? Dah tukar lah. Dia boleh juga kalkulator ni pun boleh. Dia ada cara dia. Dia punya tanda tu lain sikit. Tengok. 29, dia ni ada X. X. X kotak. Dia maksud dia sama. Sama maksud dia. Tekan dia X kotak tu, tekan 2. Tekan sama dengan. Dapat jawapan. Sama je. Sebab tu kita nak korang bawa kalkulator. Tujuan dia nak tengok. Okay? Tujuan nak tengok. Nanti tak ada masalah. Okay. Ha? Kalkulator korang tak ada. Sebab tu pentingnya bawa kalkulator. Saya nak tengok. Kan? Nanti korang tak nanti tekan kat sekolah. Macam mana? Ha? Tu tak kasih? Tak, cikgu lagi suka waktu kelas ni. Lagi elok cikgu kotak. Dari kotak untuk dari kotak. Kalkulator macam tu? Kelas ni. Yang satu lagi? Macam mana? Tapi masalahnya kebanyakan korang kalkulator macam ni kan. Tak boleh takkan cikgu suruh beli kalkulator tu pula. Kan. Tak saya tengok kalkulator korang. Saya tak kata tak boleh guna kalkulator tu. Sekarang ni kena pastikanlah bawa supaya saya dapat tengok macam mana nak tekan. Okey. Dia part of korang belajar. Okey. Tengok. Apa maksud punca kuasa 2? Tengok. Punca kuasa 2 dia ada tanda ni. Maksudnya, tengok. Katakanlah kita ambil 100 ni. Punca kuasa 2 100. Jawapannya 10. Kuasa 2, kita dapat ni. Punca kuasa 2, patah balik dapat ni. Tadi, okey. Tadi korang tekan kalkulator dah 29 kuasa 2 kan? Okey, sekarang cari tanda ni. Dia. Cik dia. Semua ada. Tekan tanda tu dulu. Tekan 841. Dapat tak 29? Faham maksud saya? Maksudnya kuasa 2 dapat ni. Tekan punca ni dapat ni balik. Faham? Itu hari ni saya nak korang faham dulu. Okay. Faham
Tapi perkataan ni kena faham. Kuasa dua sempurna. Kuasa dua sempurna tu maksudnya orang kena buat lah ni. Ni kena buat dulu. 29 kuasa 2, 28 kuasa 2. Jawapan dia ni kita panggil kuasa dua sempurna. Ha? Jelas? Ni saya dah rekod dalam video. Nanti korang boleh dengar balik. Ini saya tak suruh salin. Nanti dengar balik dalam video kalau ni. Jangan nanti mak korang mesti anak saya tak faham. Saya suruh. Tak apalah, akak lah tengok video. Mak korang pula tengok video. Oh, itu. Dah tak nak tengok video. Ha. Alright. Okay. Okay, sekarang kita tengok muka surat 21. Saya nak ajar. Jadi korang. Sekejap. Sekejap. Bagi saya terangkan dulu. Senang itu. Okey, tengok kat buku tu. Saya ajar berdasarkan contoh yang ada dalam buku. Okey, contoh yang pertama tu dia bagi 225 tu. Tengok. Okey. Biasa dia dah bagi. Kan, kat situ dia bagi 9. Macam mana korang nak cari yang dalam kotak ni? 225, tekan kalkulator, bagi 9. Dapat 25 kan? Okey. Lepas tu dekat sini, dia dah tulis siap. Okey. Korang kena cari ini pula. Okey. Macam mana nak cari? Senang je lah. 25 ni apa kali aku dapat 25? Iaitu 5 darab 5. Itu je. Senang sangat. Jadi korang kena buatlah 1, 2 dan 3. Okey. Tengok soalan B. Tadi saya baru dia ajar. Tengok. 15 kuasa 2. Tekan kalkulator. Dapat 225. Okey. 15 kuasa 2 adalah 15 darab 15. Sebab tu dapat 225. Saya dah ajar tadi, punca kuasa 2225, korang dapat 15 darab 15. Jawapannya adalah 15. Kat situ ada kotak kan? Korang kena isi. Maksudnya buat seperti yang dalam contoh tu. Faham? Sebab ini memang soalan buku teks korang. Sama ni. Okey? Okey, senang sangat. Ikut contoh. Okey. Tengok muka surat sebelah. Iaitu muka surat 22. Hitung nilai bagi setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Kalau saya cakap tanpa menggunakan kalkulator, korang guna juga. Okey, macam ni. Saya tak ada masalah korang guna kalkulator. Tapi tunjukkan dalam kerja ini. Kan kat contoh tu dia bagi negatif 16 kuasa 2. Betul? Kat contoh tu. Tunjuk yang ni. Negatif 16 darab negatif 16. Okey, lepas tu boleh tekan kalkulator. Walaupun dia kata tak payah tekan. Faham? Tekan kalkulator. Okey. Ini satu benda baru yang korang kena belajar. Bila ada, sekarang tolong tekan yang macam ni. Termasuk kurungan. Tolong termasuk kurungan. Korang dapat 256 betul? Okey. Tolong tekan ni. Tanpa kurungan. Tanpa kurungan. Cuba tengok.
Dia tulis negatif 256 kan? Kan? Nampak tak jawapan dia berbeza? Sebab itulah kalau soalan tu negatif, letak kurungan. Kalau korang tak letak kurungan, jawapan korang nanti salah. Faham? Sebab itulah dekat buku ni kalau korang tengok soalan macam nombor 1, nombor 2 kan negatif 19 tu. Ada negatif betul. Dia letak kurungan. Kalau korang tengok soalan 4 dengan soalan 5, pecahan pun letak kurungan. Okey, kita tengok. Jom. Kita buat. Okey, sekarang saya nak korang tekan kalkulator macam ni. Tu tekan. Kurungan 3/4 untuk kurungan kuasa 2. Berapa? 9/16. Siapa tak dapat bagi tahu ke? Mudah sikit Ya, saya rekod kalkulator dia tak. Saya rekod untuk orang tak faham. Untuk ni saya rekod sebab nak bagi tahu cara dia. Cikgu. Tak, nanti sampai dia kalkulator ni masihlah boleh guna. Tengoklah. Nanti saya rekod kat dalam video. So, kurungan dia ada macam pecahan tu kan. So, tekan 3. Okey. Tekan ke bawah, anak panah ke bawah. Lepas tu tekan 4. Okey. Tak, dia kena anak panah ke bawah. Kalau anak panah tu tak, macam tanda tu tak ke bawah, tak berisi. 4. Okey. Lepas tu tekan yang ni. Ke kanan. Okey. Lepas tu dia ada tanda tu macam ada klik-klik yang besar. Okey. Lepas tu tutup kurungan. Tekan kuasa 2. Tekan sama dengan. Baru dapat jawapan yang sama. Sama kan? Maksudnya kena apa ni? Dah betul lah. Siapa orang ni? Jamnya kot. Itulah betul apa yang kita silam.
Apa punya? Itu boleh tekan. Dekat apa? Dekat mana? Kau bekil kau balik sekolah kau tunjuk. Tak. Pulau tu yang bawa bertahan. Atau dia takut sedang try buat-buat tu tak boleh. Reset pun tak boleh. Ini pula takut kata itu tu. Mungkin ada yang ada korporasi tu tahu nak buat. Kalau tak boleh buat, kita tukar lah kalkulator. Rugilah, berapa kau beli kat tu? Wih. Oh, mahal lah. Kalau kita tak boleh guna, kita tukar lah. Apa boleh tau. Eh? Nombor-nombor biasa boleh pecahan tak boleh? Okey Okey. So faham macam mana nak guna pecahan tadi tu? Tapi janganlah buat ni terus. Jangan buat ni. Nanti mesti cikgu korang pun tahu korang tak tukar kalkulator. Tunjuklah ni. 3/4 darab 3/4. Lepas tu tekanlah kalkulator. Faham? Faham. Agak-agak lah nak menipu. Okey. Okey. Sekarang tengok soalan B tu. Pun sama juga. Cari nilai bagi setiap yang ikut dengan menggunakan kalkulator. Okey. Tengok kat kalkulator tu dia ajar cara nampak. Okey. Cara yang sama juga. Tak perlu nak ajar dah. Cara yang sama juga kau tekan kalkulator. Yang tadi saya ajar ni, tadi kata yang atas ni kata jangan guna kalkulator. Yang bawah ni boleh guna kalkulator. Sama juga. Senang. Katalah soalan pertama tu dia bagi 34/2 kan. 34/2 kan. Korang jangan tulis jawapan terus Buat je 34 darab 34. Lepas tu tekan kalkulator. Faham? Okey, sekarang tengok soalan C. Cari nilai bagi setiap mikot tanpa menggunakan kalkulator. Mestilah nak tekan juga kan. Orang si tekan ni confirm.
Sama lah. Okey. Tengok contoh tu, tengok contoh. Korang tekan kalkulator. Okey, sekarang korang tekan kalkulator punca 36. Tekan. 6 kan? Dapat 6 kan? Okey. Jangan tulis jawapan 6 terus. Buat ni dulu. 6 darab 6. Lepas tu tulis 6. Faham? Taklah nampak menipu walaupun menipu. Okey? Inilah kan kalau kerja rumah kata jangan guna kalkulator. Siapa nampak? Allah nampak. Okey. Tak, saya okey. Kau mau tekan kalkulator tapi tolong tunjukkan kerja. Okey, saya cakap saya okey. Tapi tolong tunjukkan kerja. Itu syarat dia. Okey? Okey. Sebab nanti dalam periksa korang nanti pun korang boleh tekan kalkulator. Sebab kalkulator memang ada. Takkan cuba tak bagi tekan. Habis cikgu kena rampas kalkulator. Tak boleh lah kan. Tetap kena buat benda yang sama. Okey. Okay, dah settle dah muka surat 21, 22. Banyaknya hunduk kan. Okey, sekarang tengok muka surat 23. Senang. Senang sangat. Ha. Muka surat 23 tu. Okey, cuba korang tekan kalkulator ni. Apa dia? Dapat tak 5.39? 5.38. 5.3. Okey, okey. 5.38 apa kakak? 5. 5 kan? 5 kan? Kalau korang belajar dulu, kalau 5 kena bundarkan tambah tambah 1 dekat sini. So dia jadi 5.3. Ini korang akan buat lepas ni. Kena bundarkan. Faham? Faham? Okey? Jelas? Jelas Nah, senang gila. Gila tu tak macam tu. Okey, dah sampai situ je homework korang. Masalah.